Tak payah setting pun tak apa. Hey, selamat datang ke Hanyai. Kali ni kita orang cover tempat-tempat yang kita orang tak pernah datang Hanyai hari tu. Jom follow kita orang rapat-rapat. Sebelum kita gerak, kita nak tukar tayar dulu. Dah botak dah. Kita kat Penang sekarang ni. Coffee break. Kita ada ais cappuccino. Kita ambil insurans kejap. Uzman nak drive pergi Thailand ke tu? Saya dulu. Sampai ke tak tu? Kita tak gerak je kereta tu. Okey, kita dah lepas immigration Thailand, Malaysia. Sekarang kita nak pergi pit stop pertama kita, iaitu nak beli jajan. Dekat mana? Go Wholesale Hanyai. Sebelum kita nak shopping beli jajan ni untuk check in nanti, kita nak pergi minum Chiang Mai punya green tea kat sini. Green tea? Kurang manis tak? Ni sirap. Ni sirap. Nak. Rasa apa? Rasa sirap? Sirap. Kena nak go. Asian kopi banyak betul. Tengok dia. Ethiopia lah, Arabica lah. Tu dia pizza topping besar tu. Bahagian frozen je ha, tengok tu. Ni pun ada juga kat sini. 86 baht. Organik tu. Baby oil. Makan tepi swimming pool pun sedap juga ni. Tapi ada halal ke tak ada halal? Ada halal certified. Dia punya Angus beef tu. Tengok ni. Basah-basah dia. Tapi macam tak basah pun. Dari cerah sampai gelap. Shopping tak jumpa jalan keluar ni. Sebelum kita check in, jom kita dinner Wagyu. Kita pergi tempat bukan viral punya. Jom. Parking dia senang je depan kedai. Staff dia semua peramah-peramah. Kat sini handroll dia sedap juga. Wah. Oh. Betul semua. Oh dia. Kakak pasal itu betul. Malam ni kita stay dekat Villa U Pool Villa. Kita stay 3 malam dekat sini. Korang masuk je, ruang tamu dia ada meja makan, ada kitchen kat sebelah kiri ni, lengkap dengan dia punya dapur, microwave, pinggan mangkuk semua ada. Lepas tu
Ruang tamu. Direct access ke swimming pool. Bila dah swimming pool masuk sini, lepas tu ada 2 bilik, kiri dan kanan. Sana ada 2 katil, sini 1 katil. Masing-masing ada toilet sendiri. Saya ada bathrobe. Oh, ni mandi, tempat mandi dia. Toilet kat sebelah kiri ni. Lepas tu tempat mandi dia kat sini. Sorry adik. Siap. Dia sediakan pelampung lagi dengan baju. Sana ruang tamu. Ruang tamu, bilik pertama, bilik kedua. Nak makan apa? Tahu lagi. Chicken. Ayam. Tom yum ayam. Ni telur dadah, ada udang dalam dia. Ni apa? Kangkung belacan. Kita nak pergi tengok kasut untuk budak-budak. Orang tua pun boleh. Satu yang sama. Ni Lego. Tu Mickey Mouse ni. Mat. Tak muat. Tak ada. Oh, kat sini ada tu. Ya, kasut viral ni. Kita naik. Keras. Dah penat shopping, kita pergi kopi-kopi dululah. Macam penat ni, panas pula tu. Comel betul kedai dia ni. Oh, Cantik kan? dia ada banyak benda apa. Cantik. Wah, Tu ada bunga. itu kering dia. Strawberry. Strawberry. Ada bantal. Mana batal? Pillow of love. Mama ada Watermelon makan cake. dulu. Okay. This one made from fresh watermelon Okay. and very fresh, less sweet. And also we have like a raspberry lychee cake. This one is our signature too. Those two are our signature. Passion fruit, rose, caramel, and matcha. Mana nak macaron? Which one you like? Raspberry. Raspberry. Raspberry? Tak nak, coklat. Okay. Okay. Caramel and chocolate. Okay. Okay. Australian punya. Tu dia cantik tu. Bunga.
kita dekat Hanyai Village. Sekejap je kita datang sini singgah sebab nak cari slipper dengan kasut budak-budak ni. Tadi macam tak puas hati dekat Mr. Sneaker tu. So kita sambung dekat sini kejap. Kita orang pernah datang sini hari tu 2 tahun lepas. Banyak juga berubah. Kalau korang nak cari kasut pun bolehlah datang branch sini, Prem Import. Okey, dah pilih-pilih. Kenapa? Cari-cari. Lepas ni kita balik. Syah, Hello Kitty. Syah, Hello Kitty. Saya Kitty ke? Belas. Lah kakak boleh lah. Tak, kecilnya. You dah 10 kan? 9. Sempat lagi ya pergi Adidas. Shopping kasut mak bapak pula. Ada orang dah shock attitude dah. Dia dah penat dah. Kat kedai macam bapak dia punya kedai je. Okay. Dia punya tapak tu tak adalah tebal kan? Ke senang ke? Kenapa? Husna Syazima. Kita dah dapat daifuku dengan mochi. Nanti kita coba. Okay, dah harga oi. Jom kita pergi beli bus. Selalu Malaysia je kan. Sekarang kita try Thailand punya bus pula. Pergi ke tak pergi ni? Sama lah, dia punya menu pun sama. Mama nak Vita C Detox. Okey, bos dia okey. Ngam-ngam sama dengan Malaysia. So sekarang kita ni on the way balik, rehat semua, solat, and then malam kita keluar balik makan malam. Gue rasa tak ada kata-kata. Good. Omboy, tak ada kata-kata dah. Sedap. Alamak, Rafi. Dah. Alright. Thank you. Panas saja tak? Beef Wellington. Alright. Beef Bye. Wellington. Bye. Selamat pagi. Baju Zama tu. Donat tu. Kita order melalui QR tapi dia tak ada translate. Dah tukar bahasa Inggeris pun kat atasnya still sama. So kita main order je lah. Ada bahasa Inggeris, ada yang tak ada. Ni air apa ni agak-agak. Kita main order je. Ada warna biru, macam ada teh. Roti canai dia kali hitam. Cakolut.
Ni roti crispy, sugar and milk. Yang tu martabak roti. Sambal koda, goreng. Kids meal. Kita dekat Old Town Songkla Gate. Parking kat belakang ni. Tourist parking. Panas sangat sekarang, dah 11 lebih tapi matahari memang panas gila. Kita nak pergi cari kafe donat bagi budak-budak ni happy sikit. Panas dah diorang. เราบริการให้กับท่านนะครับอยู่ที่ทำการไปรษณีย์สงขลานะครับ Kita dah sampai dekat Moon Donut. Kafe ni popular dengan orang Malaysia lah. Donat dah sampai. Habis. Kita dekat Seterahatnya dah penat-penat jalan tadi. Jom bagi happy diorang ni, budak-budak nak beli mainan lah. Bagi dia reward sikit. Ni diorang dah jumpa Strawberry Club ni. Memang wajib masuk sini lah, murah tu. Tu buku nota. Cinnamoroll ada, Kuromi ada. Cari kamera baru lah. Tapi kita orang perlukan support korang. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Barulah semangat. Nice dulu. Apa kan dah beli ni? Yang ni dia ada viewfinder, yang ni tak ada lah. Kita singgah beli handbag lagi sekejap. Oh my God.
Jom kita cari makan dulu. Malam ni malah nak makan, kita makan teruslah kat sini. Kedai dia simple je, tapi mi dia sedap ni. Ano? Jom kita pergi makan. Giant dan coffee milk. Ini apa? Stir fried basil pakapau. Pakapau pair dengan tom yum pagi-pagi ya. Banyak isi dia, bukan banyak sayur, banyak isi. Mama punya pad thai dah sampai. Coffee bag. Papa beli coffee bag. Hah? Main game. Bukan game. Main game. Itu bukan game lah. Cuba tengok. Okey. Baik ah. Bolehlah jual GR tu. Siapa nak beli GR? Angkat tangan. Terima kasih subscribe. Jumpa lagi. Bye.